Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang pertama sekalinya dan terlebih utamanya kita memanjatkan syukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik kepada kita dan Allah Ta'ala masih lagi memberi hidayah untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sambungan kitab kita pada malam ini, kitab Penawar Bagi Hati, sambungan daripada sifat takabur. Itulah bab yang ke-8. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesar diri. Sama daripada tajuk sifat takabur, sifat membesar diri. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil kata melarang kita bersifat dengan takabur. Larang Nabi larang kita bersifat dengan takabur, besar diri. Pada hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allah." Artinya tiada menambahlah oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan, dan tidak merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa maksud dalam hadis ini? Nabi kata tiada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan tak tambah, Allah Ta'ala tak tambah, melainkan akan kemuliaan, yakni mulianya hatinya dan pahalanya, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dia dan berbuat baik dia, siapa yang memaafkan akan kesalahan orang, akan kesilapan orang kepada dia dan berbuat baik dia, maka pahalanya itu atas Allah Ta'ala. Ini kelebihan orang yang memaafkan akan kesalahan orang lain. Dan tiada merendah diri. Ini yang tadi. Merendah diri ini lawan bagi takabur. Tawadhu' itu lawan bagi takabur. Mana Nabi nak cerita sini? So kita ni bersifat tawadhu', merendah diri, yang kita bersifat dengan takabur. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah. Dia merendahkan diri itu kerana Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala meninggikan dia. Yang ini apa maksud dia? Tingginya di dunia dan di akhirat.
dengan bahawa besar pahalanya di sisi Allah, dan baik balasannya. Itu dengan makna malaikat meninggi akan dia oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bersifat tawaduk, merendahkan diri, lawan bagi takabur, besar diri, dan baik balasannya. Dan Nabi dalam hadis yang lain Nabi kata, dan Nabi bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang tawaduk, sesiapa yang tawaduk, ia telah lawan bagi takabur. Tawaduk bagi Allah, yang saya mengangkat akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah Ta'ala mengangkatkan akan darajat dia pada hari kiamat. Dan hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Man tawadhu'a lillahi darajatan rafa'allahu darajatan hatta yaj'aluhu fi 'aliyyin, wa man takabbara 'ala Allahi darajatan wa wada'allahu darajatan hatta yaj'aluhu fi asmalis safilin. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man tawadhu'a lillahi darajah rafa'allahu darajatan hatta yaj'aluhu fi a'la 'illiyyin, wa man takabbara 'ala Allahi darajah wada'allahu darajatan hatta yaj'aluhu fi asfalis safilin. Barang siapa yang tawaduk, ia bagi Allah satu darajat. Siapa yang tawaduk bagi Allah satu darajat, nescaya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan dia satu darajat, sehingga menjadinya di dalam setinggi-tinggi syurga Illiyyin. Dan barang siapa yang takabur, lawan bagi tawaduk. Yang pertama Nabi kata, siapa yang tawaduk bagi Allah, siapa yang tawaduk kerana Allah, satu darajat yang sedaya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan dia satu darajat, sehingga menjadikan dia di dalam setinggi-tinggi syurga. Dalam dunia ni dia tawaduk. Tawaduk ni maknanya merendahkan, tapi dia akan rasa merendahkan diri dia kerana Allah, tapi dia akan rasa Allah Ta'ala angkat darajat. Dengan satu darajat yang dia rendah diri itu, Allah Ta'ala akan jadikan dia itu darajat, sehingga menjadikan setinggi-tinggi syurga ini. Dan barang siapa yang takabur, Nabi kata, atas Allah Ta'ala satu darajat. Siapa yang takabur atas Allah Ta'ala satu darajat, dia takabur, nescaya menjatuh Allah Ta'ala akan dia satu darajat. Allah Ta'ala jatuhkan dia. Dalam dunia ni, dia meninggikan, dia bersifat takabur, meninggikan diri dia walaupun satu darajat, nescaya Allah Ta'ala menjatuhkan dia satu darajat, sehingga menjadinya pada serendah-rendah neraka, dia adalah serendah-rendah neraka yang rendah. Serendah neraka yang rendah. Lepas tu dalam hadis Nabi beri peringatan daripada Nabi SAW tentang balasan. Balasan yang begitu dahsyat bagi mereka yang bersifat dengan takabur, mereka yang bersikap dengan sombong di dunia, dan juga kehinaan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Nabi sebut dalam hadis, ada banyak hadis tentang takabur. Nabi beri peringatan kepada kita, jangan bersifat takabur, jangan bersifat besar diri, jangan berbelagak. Nabi sebut, dan Nabi beri peringatan banyak dalam hadis. Di antara hadisnya kita baca tadi lah, dan di antara hadis yang lain Nabi bersabda dan bermaksud, orang yang takabur pada hari kiamat akan dihimpunkan seperti mana semut, tetapi berwajahkan manusia. Dihimpunkan seperti mana semut, tetapi berwajahkan manusia. Itu di antara sifat orang-orang yang takabur yang Allah Ta'ala jadikan pada hari kiamat kelak. Dan mereka ni akan menjadi, akan dipenjarakan satu penjara. Jadi namakan Mulas, nama penjara itu. Kemudian diliputi dengan penuh kehinaan bagi mereka yang dipaksa. Bagi mereka yang sifat takabur dipaksa meminum air penuh ahli neraka. Itu besar yang sifat takabur. Besar diri itu, besar diri itu hebat. Dia kalau esok Allah Ta'ala jatuhkan dia sehina-hina tempat
tempat dia jatuh ataupun tempat tinggal itu. Bertempat tinggal sehina-hina. Selain daripada azab neraka. Selain daripada azab neraka, Allah Ta'ala bagi pula azab-azab yang lain. Allah Ta'ala tambah pula dengan azab-azab yang lain. Seperti mana yang lebih sebelah hadis tadi. Di dalam neraka kemudian diliputi dengan penuh kehinaan. Mereka itu dipaksa meminum akan air danau. Air danau ahli neraka, air peluh ahli neraka. Itu dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kita tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-libata tawaddu'an lillahi ta'ala wa huwa biqadar wa huwa yaqdiru 'alayh." دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي خلل الإيمان شاء يلبسها. Nabi bersabda, barang siapa yang bermasuk dalam hadis yang kita baca tadi ini, man tarakal libas tawaddu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru 'alayh. Barang siapa yang meninggalkan dia akan memakai pakaian yang elok. Da'ahu Allahu yawmal qiyamah, kerana merendahkan diri kerana Allah. Tawaddu'an lillah. Man taraka libas tawaddu'an lillah, kerana merendah diri kerana Allah. Kerana merendahkan diri kerana Allah pada ketika puasa di atas. Ketika dia puasa di atas nak memakai akan pakaian yang hitam-hitam, dia puasa pakai. Tapi dia meninggalkan. Kerana apa? Kerana tawaddu'. Kerana nak tawaduk, kerana nak merendahkan diri. Merendahkan diri itu pula kerana Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya sifat tawaduk itu di dalam hati. Tiada iktibar pada luarannya dan pada pakaian. Kerana beberapa banyak orang yang pakai pakaian cantik-cantik tapi hatinya tawaduk. Dan beberapa banyak pula orang yang memakai pakaian orang yang zahid tetapi hatinya takabur. Tapi dia pakai itu tujuan nak menjatuhkan angin dia tu. Tu pakai tu. Tapi kalau pakai baju baru, pakai elok pun tak ada sifat takabur, bersifat tawaduk, tak ada masalah. Pakai pakaian yang kemas, pakai pakaian bersih hati disuruh Islam. Tapi kalau tak selamat daripada takabur, tak selamat boleh pakai pakaian elok, tak selamat daripada sifat takabur. Lebih baik dia tinggalkan pakaian yang elok-elok, pakaian yang cantik-cantik. Dia tinggal. Sebab apa dia tinggal? Sebab nak bagi ada sifat tawaduk. Kalau pakai elok, dia tak bagi sifat tawaduk. Dia payah nak bagi. Dia nak mengelakkan daripada timbulnya sifat takabur, nak mendatangkan sifat tawaduk tadi, maka dia memakai pakaian yang tak elok. Ini menunjukkan kita apa? Sifat tawaduk dalam hati itu di sini. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat masmumah, dia mengilah hati. Baca lu mengaji penawar bagi hati, kitab penawar bagi hati. Jadi dalam kitab cakap tentang apa? Hati. Jadi kita mengaji kitab ni mudah-mudahan dia jadi penawar. Jadi penawar, dia penawar ni memang kata ada penyakit kita dia boleh minum, boleh makan. Penawar boleh makan lagu, antara penyakit boleh makan, penawar. Kalau ubat tu puas hati je. Lepas tu letak dengan penawar. Kan? Letak dengan penawar ni boleh makan belakang. Antara penyakit pun boleh makan. Ada penyakit, boleh ada penyakit. Tak ada penyakit pun boleh. Ya, tak ada sakit pun. Tak ada sakit pun. Dia tak ada sakit pun, tak ngaji pun tak puas. Pasal ngaji ni penawar je, bukan ubat. Ngaji pun tu. Nanti boleh belakang. Nak jadi penawar ni. Hak tak sakit jadi penawar pun dah bagus lagi. Kau dah elok lagi lah. Sebab dia penawar. Itu dia. Itu sifat takabur. Jadi maknanya apa di sini? Sifat tawaduk ni dalam hati dan tidak diaktibarkan pada luarannya dan pada pakaian. Kerana beberapa banyak orang yang pakai pakaian yang elok, pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang gemah-gemah, tapi hatinya tawaduk. Tak ada masalah. Sebab Islam dia suruh pakaian yang gemah, pakaian yang cantik. Ni nampak seven.
Orang Islam semua mustabeh. Nampak Islam semua mustabeh. Pakai buku-buku siapa? Tak apa. Takut tak kabur. Jadi orang Islam tengok dan orang tua belakang tak malas. Jadi kemasan tu penting. Dan kemasan tu penting, dan Islam syarak yang suruh kita memakai pakaian yang elok-elok. Tapi yang kena jaga tu di hati. Jagalah tu. Yang masuk sini ni bila takbir nak jaga. Bila pakai tu kosong boleh sempat terkabur lalu. Tak payah jaga. Tinggal lah. Tinggal tu kerana Allah. Dia banyak yang memakai pakaian yang zahir. Dan pakai pakaian yang zahir, pakai pakaian yang tak cantik, pakaian yang tak elok, tapi hatinya tak kabur, tak elok. Meninggalkan pakaian yang cantik, tetapi hatinya bersifat dengan takabur. Tak boleh buat begitu. Itu mana dia? Itu barang siapa yang meninggalkan akan memakai pakaian yang elok kerana merendahkan diri. Dia tinggal itu sebab nak merendahkan diri. Tak selamat diri dia daripada takabur. Pada tiga puasa dia tanya pada dia puasa nak beli pakaian, nak pakai pakaian yang elok, pakaian yang cantik, dia puasa. Tapi dia tinggal. Dan sedaya Nabi kata menyeru oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala setiap makhluk. Allah Ta'ala akan panggil pada hari kiamat di atas semua makhluk ni. Tuhan akan sebut, Tuhan akan panggil hingga memberi pilih dia daripada barang mana segala kullah iman. Kullah iman tu dengan mana apa? Yakni pakaian orang-orang yang mukmin, pakaian orang yang beriman. Satu kullah iman tu ialah pakaian orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, maksud dia orang yang beriman lah. Dia kena sudah antara ramai-ramai makhluk tu, Tuhan akan bagi orang yang beriman sekian-sekian nama. Sekian nama sekian orang yang beriman, orang yang beriman. Ini nama ni. Kerana Allah kena sebut tu di antara makhluk ramai-ramai. Di antara makhluk ramai-ramai Tuhan sebut tu. Menghendaki dia, memakai dia akan dia. Maknanya dia akan langsung hingga memberi pilih dia daripada barang mana segala kullah iman. Diberi pilih yang mana pakaian yang iman dia nak pakai. Menghendaki dia, memakai dia akan dia. Dia nak pakai yang mana? Tuhan pakai. Ni. Boleh sini. Sekian. Orang beriman. Pilih pakaian iman yang mana yang kau nak pakai. Pilihlah. Dikenaki dengan menyeru atas kepala setiap makhluk. Apakah yang dikenaki dengan kata menyeru atas kepala setiap makhluk? Bahawa memasyurkan dia oleh Allah Ta'ala antara manusia. Dia sebut tadi lah. Dia Tuhan memasyurkan nama dia. Kerana mula daripada zaman Nabi Adam sampai dah zaman Nabi kita, sampai dah hari kiamat, berapa ramai makhluk. Tiba-tiba Tuhan panggil kita. Tuhan bagi kita ramai-ramai tu, Tuhan bagi Tuhan sebut nama kita. Jadi Tuhan memasyurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Tuhan memasyurkan nama dia. Tuhan bagi dia. Dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala bermegah-megah dengan dia. Dengan orang tadi ni, Tuhan bermegah dengan dia. Bersama baiklah. Memasyur itu dengan mana? Dengan makna dengan bahawa mengetahui oleh setiap makhluk akan seruan tersebut dan memperkenalkan dia bahawasanya inilah orang yang tawaduk. Tuhan suruh di antara makhluk yang ramai-ramai, makhluk yang banyak-banyak tu, Tuhan panggil dia. Dan Tuhan memperkenalkan dia. Tuhan memperkenalkan dia bahawasanya inilah orang yang tawaduk dan orang yang berkelakuan yang dipuji. Ni orang ini itu kelebihan tawaduk, merendahkan diri. Dan tawaduk ni kata ulama, yang banyak ulama sufi, ulama tasawuf, tawaduk ni adalah salah satu daripada ubat hati. Tawaduk ni ubat hati. Walau qalbin qabsatun dawa. Ulama sebut walau qalbin qabsatun, ubat bagi hati itu ada 5.
Di antaranya apa dia? Di antaranya ialah tawaduk. Yang pertama kata ulama, walawa qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna, baca Quran serta nak kita perhati makna-makna Al-Quran masuk-masuk Quran, itu boleh jadi efek berarti. Oleh batnil khala, perut sentiasa kosong, rajin berpuasa, selalu berpuasa, perut selalu kosong, satu ubat mengubati hati yang berpenyakit. Oleh waqiya mulaili, dan bangun malam. Orang selalu bangun malam tu ialah ubat mengubati hati kita yang berpenyakit. Wa tadarru bis sahar, dan orang yang bersifat rendah diri pada waktu siang. Malam dia bangun buat ibadah, malam dia bangun dan mendirikan atas sembahyang, dan di siang hari dia bersifat dengan tawaduk. Siang hari, malam dia buat ibadah, siang hari dia tawaduk. Wa mujalasatus salihin al-fudala, dan orang yang bersedudukan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang bersama-sama dengan orang yang soleh, itu ubat hati. Duduk dengan wajah, dia tak ada jadi ubat, dia jadi penyakit. Hak ada penyakit, tambah penyakit. Hak tak ada penyakit, ada penyakit. Hak ada penyakit dah, tambah penyakit. Itu duduk orang jahat. Duduk orang soleh, duduk orang yang baik-baik ni, dia jadi ubat. Efek dia bukan ada kesan. Sebab tu Nabi suruh kita pilih kawan. Nabi kata, kalau yang suruh ada pemilik. Tengoklah siapa yang kamu dapat kawan. Tengok, lihat, selidik, tengok kita dapat kawan tu siapa. Boleh pakai, tak boleh pakai. Kawan bukan kawan kan? Kawan lawan kawan. Dia kawan macam-macam kawan. Tapi nak jadi sahabat kita yang sejati itu payah. Itu makna dia. Jadi di antara ubat hatinya ialah tawaduk. Dan kita kena bersedudukan dengan orang-orang yang baik, bersedudukan dengan orang-orang yang soleh. Itu betul. Sabda Rasulullah SAW, man taraka libas, dan makna kullah itu dua helai kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Itu makna kullah. Kullah itu macam tadi adalah ni. Min kulalil iman. Daripada kullah. Daripada kulalil iman, daripada pakaian iman. Mana kullah itu apa dia? Pakaian tu apa dia? Dua helai kain yang baru. Maksud kata kullah tu dua helai kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Itu kullah. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya. Sangat besar. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangatlah besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya. Mana adalah hadis? Hadis sebelah hadis. Ni hadis ni. Dalam kitab dia sebut hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya, daripada membesarkan diri. Walaupun ada sikit sebesar biji sawi kecil je, bukan besar biji sawi. Ada banyak tu saja. Tak boleh masuk syurga lah. Tidak boleh masuk syurga. Dalam hadis Nabi sebut macam mana? La yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibri. Nabi kata tiada masuk dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Ada sebesar biji sawi Nabi kata.
tak boleh masuk syurga. Nak masuk, kena bebas daripada takabur. Maksud dia apa dia? Maksud dia, kalau kita tu masih ada lagi sifat takabur, selama itulah kita tidak boleh masuk syurga. Sehingga kita melepaskan sifat takabur yang ada dalam hati kita tu, barulah boleh masuk syurga. Kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Ada 3 macam, ada 3 jenis kekejian. Kekejian yang besar adalah kejahatan dan kesalahan yang besar. Kekejian yang besar, kejahatan, kesalahan yang besar. Jadi ada 3 macam, ada 3 kelakuan kekejian yang besar, kejahatan yang besar, sifat takabur. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah. Yang pertama, dia merebut sifat yang tertentu bagi Allah. Sifat takabur ni bukan sifat kita, sifat Allah Ta'ala. Dalam hadis kita baca dulu. Habis sekolah ni. Al-kibriya urida wal 'azamatu izari faman naza'ni wahidan minhuma alqaitu fi jahannam wa la ubali. Dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi. Nabi sebut dalam hadis kursi, ketinggian itu serendah aku. Mana ketinggian itu serendah aku, serendah Allah Ta'ala. Sebab hadis kursi ni ialah datang daripada Allah Ta'ala. Nabi cerita macam redahnya betul lah. Ketinggian itu seredahku. Mana sifat ketinggian itu adalah seredah aku, dan kebesaran itu adalah kain aku, kata Allah. Barang siapa yang mencabut dari dan merebut ia akan aku, akan satu daripada keduanya, saya aku campur dalam api neraka. Mana dia merebut akan sifat Tuhan. Itu makna dia. Atau kata ketinggian takabur itu serendah aku, serendah sifat takabur. Tuhan pada saya ada. Mana Tuhan kata apa? Siapa yang sifat takabur, siapa yang sifat besar diri itu, itu diambil dari sifat Allah Ta'ala. Siapa ambil sifat aku, cabut daripada aku, curi daripada aku, ambil daripada aku akan masuk ke dalam api neraka. Aku campur dalam api neraka. Itu adalah mihak Tuhan. Gebuk mihak Tuhan. Tuhan campur masuk dalam api neraka. Apatulah di antara kekejian sifat takabur itu. Yang pertama, yang merebut sifat yang tertentu dengan Allah, seperti pernah tersebut pada hadis yang terdahulu. Hadis tadi kan? Hadis tadi. Yang keduanya, mengingkarkan akal yang sebenar dan menghinakan akal manusia. Yang kedua, di antara sifat kekejian dan sifat kejahatan dan kesalahan yang besar, sifat takabur itu, yang keduanya mengingkarkan yang sebenar. Bila dia ada sifat takabur, dia tidak boleh terima akan kebenaran. Ini tu kata dia betul situ, padahal tak betul. Dia kata dia pandai situ, dia kata dia celik itu, padahal apa? Ni mengingkarkan akal yang sebenar. Maknanya dia menolak akan kebenaran. Itu makna mengingkarkan akal yang sebenar. Dia menolak akan kebenaran. Orang cerita hak benar ni, dia tolak, dia tak terima. Orang cerita hak betul ni, dia tak terima. Dia kata hak dia betul. Ni payah. Dan menghinakan akal manusia. Dia menghina manusia pula. Dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi bersabda, al-kibru man bataral haq wa ghamtan nas. Al-kibru, takabur itu, apa dia? Bermula takabur itu, membesarkan diri itu, ialah perbuatan mereka yang menolak akan yang sebenar, menolak akan kebenaran. Itu mana takabur. Dia tolak akan kebenaran dan mengingkarkan akan dia. Tolak kebenaran dan ingkar pula. Dia mengingkarkan akan kebenaran dan menghina ia akan manusia.
Dia hina manusia. Dengan mana lagu nak? Dengan mana macam mana menghinakan manusia itu? Dia adalah memandang rendah kepada manusia dan meremehkan akan manusia dan memandang hina kepada manusia. Itu dengan mana? Dengan makna dia menghinakan akan manusia, dengan makna dia merendahkan akan manusia, meremehkan akan manusia dan memandang hina pada manusia. Itu pergi takabur, besar diri. Besar diri. Serupa iblis pandang pada Nabi Adam. Dia pernah ilmu dah pada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api dan dijadikan Adam daripada tanah. Mana layak api nak sembah pada tanah lebih dulu. Mana dia menghina akan kejadian Nabi Adam. Adam tanah, aku api. Mana layak api nak sujud pada tanah. Tak. Dia memandang hina. Dia memandang lenggeh. Kalau kita memandang lenggeh, dia memandang rendah, dan dia meremehkan agama manusia. Itu apa kita takabur. Sifat takabur di antara sifat-sifat mazmumah yang 10 yang paling besarnya ialah sifat takabur. Paling besar sekali sifat takabur. Sebab tu Nabi banyak mendatangkan hadis tentang takabur tawaduk. Takabur tawaduk. Sebab apa? Sebab takabur ni sifat yang besar. Sebab apa? Sifat mazmumah yang paling besar, yang paling tinggi. Sebab sifat takabur ni boleh membawa kepada jadi kufur. Macam dia terlampau pada diri itu mulia, dia tak nampak alih. Dia sanggup keluar daripada mulut dia keluar saja dengan keluar, dan boleh merosakkan akan iman. Dalam boleh merosakkan akan iman, boleh merosakkan akan agama, boleh merosakkan akan akidah. Sebab apa? Bukan sebab takabur tu. Kepada diri itu hebat, kepada diri itu kemas. Dia tak heran orang. Dia tak heran siapa-siapa. Kalau nak melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah tak apalah. Menghinakan akan hukum-hukum Allah, menghinakan akan Allah Ta'ala. Pasal dia kan? Pasal takabur. Semua tu hasil takabur. Kalau ada ria muncul semua, dia jadi ria terasa seorang gitu. Muncul itu. Tapi main takabur ni habis. Boleh rosak iman, boleh jatuh jadi kufur dengan sebab sifat takabur tadi. Yang ketiganya apa? Membesarkan diri. Membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Takabur. Yang ketiga di antara sifat takabur, yang jahat. Yang ada sifat takabur, yang kekejian tu yang besar. Kekejian yang besar, jahat yang besar, keburukan yang besar. Yang tiganya ialah bahawa membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan sifat kepujian. Sebab bagi meninggalkan sifat kepujian. Tidak. Macam mana? Seperti tawaduk dan umpamanya, maka terlepaslah dia perhatikan itu daripada keuntungan yang amat besar. Yang ini kerana suka dia akan lebih diri daripada yang lain. Dan dia tak suka menyamai orang akan dia atau melebih daripada dia. Pada tiga itu luputlah sifat tawaduk. Yang tiga yang membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan sifat kepujian. Bila ada sifat takabur besar diri, itulah sebab. Sebab yang boleh dia meninggalkan akan sifat kepujian. Apa dia? Tawaduk yang antaranya terlepaslah dia terlepas. Pada tiga itu daripada keuntungan yang besar. Padahal sifat tawaduk itu untung yang besar. Kerana suka dia yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebab apa? Sebab dia suka diri dia terlebih daripada yang lain. Dan tidak suka yang menyamai orang akan dia atau lebih daripadanya. Pada tiga itu luputlah sifat tawaduk. Tahu? Pada sifat tawaduk itu ialah sifat yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Jadi ada bilanya sifat takabur, adanya sifat takabur besar diri, maka menjadi sebab dia meninggalkan akan sifat kepujian. Tinggal dia pilih sifat kepujian pada di antaranya tawaduk dalam dia takabur.
Kerana orang yang besarkan diri itu, dia ada kuasa yang kasih bagi manusia akan barang yang kasih dia baginya. Dia tidak kuasa yang merendahkan diri, dan tidak kuasa yang tinggalkan marah dan dengki dan malu. Dia banyak dalam sifat takabur, anu tak boleh nak tinggal, dia tidak tinggal. Sifat-sifat dia tak boleh nak tinggal. Sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat yang buruk yang lain, dia payah nak tinggal. Dia ada sifat takabur. Dia pokok utama dia, sifat-sifat yang dicela bersyarak ni, tak takabur tu hak paling besar. Dah. Hak takabur tu hak paling besar dia. Sebab bila ada dia tak kuasa dah boleh nak tinggal. Tak kuasa dia nak tinggal. Segala sifat-sifat yang buruk yang ini tak kuasa nak tinggal. Pasal apa? Dia kuat tak takabur. Dia kuat tak besar tinggi tu. Itu jadi payung. Dia soal bersama pula. Kerana orang yang membesarkan diri itu, dia ada kuasa, dia kasih bagi manusia akan bala yang kasih dia bagi dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.